Ramai orang di bulan Ramadan, dia akan konsentrate pada amalan qasir. Apakah amalan qasir? Amalan yang hanya beri manfaat untuk diri kita saja. Atau bahasa mudah, pahalanya kita makan seorang. Contohnya di bulan Ramadan ni ramai orang buat umrah misalnya bulan Ramadan. Pahalanya besar tapi untuk dia saja. Ataupun orang yang menunaikan semayang, tarawih, semayang sunat macam-macam. Pahalanya besar tapi untuk dia saja. Ada satu amalan yang jarang orang lakukan di bulan Ramadan adalah amalan muta'addi. Amalan muta'addi ni amalan yang bukan sahaja manfaat untuk kita tapi memberi manfaat kepada orang lain. Ulama bahas antara amalan qasir atau muta'addi mana yang paling tinggi sekali fadilatnya. Fuqaha mengatakan amalan muta'addi lebih utama dari amalan qasir. Maknanya amalan kita berbakti sesama menyuburkan harmoni. Sebab itu dalam Ramadan terselit satu rukun Islam yang keempat, iaitu kewajipan menunaikan zakat. Artinya Tuhan nak menunjukkan untuk masuk syurga tidak cukup sekadar kesolehan personal. You mesti ada kesolehan sosial, bantu orang, ukirkan senyuman di wajah orang. Sebab itu amalan muta'addi ni adalah amalan hati. Amalan qasir banyak pada fizikal. Dan kata Imam Al-Ghazali, puasa paling terbaik adalah puasa hati. Saumul qalbi anil himamid dani'ati wal afkari dunyawiyati wa ansirafu amasi wallah ta'ala. Orang yang paling tinggi sekali tahap puasa, puasa hati dari cita-cita remeh. Dia meninggalkan segala-galanya kecuali Allah. Dalam hatinya dah tak ada memikir nak berbuka apa. Dia tak ada perancangan nak pergi bazar Ramadan komplek PKNS ke, Ramadan Seksyen 19 ke, Seksyen 20 ke, Stadium Shah Alam ke, TTDI Jaya ke, Setia Alam ke, nak makan lamb shank ke, tak ada. Baginya tak ada itu semua. Yang ada hanya Allah. Dia meninggalkan cita-cita remeh. Lepas tu kalau tuan-tuan dah sampai level tu, mana tuan-tuan ni dah makam tasawuf tinggi dah sebenarnya tu. Tinggi dah makam tu. Sampai tak tahu nak makan apa. Wah, bagus tu. Orang lain tuan-tuan sambil mendengar ceramah, tengah menengok menu apa nak order ni. Mana boleh grab, mana boleh kirim ke office boy kirim. Orang tasawuf tinggi ni dia tak mikir pun nak makan apa. Apa ada ya. Apa ada ya. Dapat goodies dah nak apa ada lah. Dia jenis tasawuf tinggi lah. Ni ahli sufi, makam tinggi. Sebab itu dalam konsep Malaysia Madani ataupun Ummah Madani ni, aspek yang tidak kita tinggalkan aspek manusiawi. Tidak langsung ditinggalkan. Ramadan ni ramai orang menjaga hubungan dengan Allah tapi tak jaga hubungan sesama manusia. Sebab itu saya ucapkan tahniah dan syabas Kerajaan Negeri Selangor. Sangat sesuai dengan visi dan misi kerajaan.